Saya jumpa doktor. Doktor cakap awak punya baby graf membesar dia Cepat? Graf membesar dia tak naik. Oh, tak naik. Daripada previous appointment. Alright. Daripada previous check up. So baby ni dia punya pembesaran dia agak stagnan macam tu. Dia tak membesar. Jadi doktor sangat-sangat risau sebab mungkin ada something yang berlaku dengan baby. Jadi saya pun macam agak risau juga. Jadi waktu tu doktor serahkan saya kepada doktor pakar jantung baby kot untuk tengok jantung. Tapi jantung baby semua okey waktu tu. Jadi doktor cakap kalau macam ni kita kena terpaksa untuk caesar, untuk keluarkan baby sebab ada masalah baby yang kita tak boleh tengok daripada dalam perut. Kita kena keluarkan dia baru kita tahu apa masalah baby tu. Jadi waktu tu memang kena terpaksalah kita kena buat elective caesar. Waktu 36 minggu, 37 minggu macam tu. Okey, tapi waktu dilahirkan tu baby okey je lah kan? Baby alhamdulillah sihat, tapi doktor cakap waktu dia keluarkan baby saya dia punya tali pusat terbelit 2 kali. Jadi bila keluarkan nampak dia punya tali pusat tu terbelit 2 kali. Mungkin itu adalah salah satu sebab lah kenapa dia tidak membesar dengan baik.